Jari jemari menulis, mencipta seni ibarat membaca buku atau menonton movie. Ilham dan inspirasi datang dari realiti, hanya yang faham akan mengerti. Aku di sini sebelum kamu bermimpi, aku menemani yang sedang bersendiri. Selamat datang untuk yang berani di penjelajahan yang tiada henti. Ini bukan sekadar cerita seram yang diceritakan dari mulut ke mulut untuk menakutkan junior di sekolah. Ini adalah pengalaman sebenar yang terjadi kepada salah seorang pelajar junior tingkatan 4. Kisah ini terkenal bukan sahaja di kalangan pelajar, malah di kalangan guru dan pekerja di sekolah tu. Sebuah pengalaman yang boleh kata akan menghantui dia seumur hidup, dan mungkin selepas mendengar cerita ini, korang pun akan mula rasa takut bila masuk ke tandas seorang diri. Sekolah ini bukan sebarang sekolah. Ia adalah sebuah sekolah berasrama penuh yang sudah ditubuhkan sejak 40 tahun yang lalu. Bangunannya lama, dinding konkrit sudah mula pudar. Koridor sekolah dihiasi dengan tingkap kayu yang berkeriut setiap kali ditiup angin. Di waktu siang, sekolah ini nampak seperti mana-mana sekolah biasa. Tapi bila malam menjelma, suasananya bertukar menjadi sunyi, sepi dan penuh misteri. Asrama terletak di bahagian belakang sekolah, dipisahkan oleh kawasan padang kecil. Bangunan 4 tingkat tu menempatkan lebih 200 orang pelajar perempuan. Bilik-bilik asrama di sini bukanlah luas, hanya cukup untuk menempatkan 8 katil 2 tingkat yang disusun rapat, dengan satu meja panjang di tengah bilik untuk tempat belajar dan berehat. Dindingnya pula bercat putih kusam dengan beberapa tompok kesan tampalan lama, seolah-olah menutup sesuatu di bawahnya. Bunyi tilam berkeriut dan hembusan angin dari kipas siling sudah menjadi bunyi latar yang biasa didengari di sini. Tandas pula terletak di hujung bangunan asrama. Entahlah kenapa tandas ni sentiasa terasa panas dan sunyi. Ada 6 bilik tandas kecil di dalam beserta beberapa singki berhadapan cermin panjang. Lampu di dalam tandas sering berkelip, ada yang langsung tidak berfungsi. Mungkin kawasan yang paling panas di asrama ni adalah kawasan tandas. Apa tidaknya, kadang-kadang paip air akan terbuka sendiri dan ada masa tertentu bunyi pintu tandas tertutup dengan sendiri tanpa sesiapa berada di dalam. Inilah tempat di mana kisah seram ini berlaku. Malam tu, sekitar pukul 1 pagi, semua pelajar lain sudah lena dibuai mimpi. Asrama sunyi sepi, hanya kedengaran bunyi kipas siling berputar perlahan. Seorang pelajar perempuan terjaga dari tidur. Perutnya terasa sakit, mahu membuang air besar. Dia cuba bertahan, menggeliat di atas katil, berharap sakit perut akan hilang sebab dia ni jenis yang takut untuk ke tandas pada waktu malam. Apatah lagi pergi seorang diri. Tapi semakin lama, semakin dia tak tahan. Dia bangun perlahan, cuba untuk mengejutkan rakan sebiliknya. Tetapi tak ada seorang pun yang bangun. Semuanya tidur mati. Mahu tak mahu, dia kena pergi ke tandas seorang diri. Kalau tak, confirm dia terberak di dalam bilik. Nanti malu pula dengan kawan-kawan yang lain. Dalam hati, dia cuba yakinkan diri. Katanya, tak ada apa-apa, cuma pergi tandas sekejap je. Asalkan dapat buang, dapat cuci, berambus. Bila dia keluar dari bilik dom dan melangkah ke koridor, satu hembusan angin yang sangat sejuk menghembus tubuh badannya, membuatkan dia menggigil. Daripada bilik, dia perlu melalui koridor yang gelap dan panjang. Hanya diterangi beberapa lampu yang tidak lagi berfungsi. Beberapa kali lampu berkelip, membuatkan bayang-bayang muncul di dinding, membuatkan fikiran dia berfikir yang bukan-bukan. Makin dia melangkah, makin dia merasa sesuatu yang tidak kena, seolah-olah ada mata yang sedang memerhatikannya dari kegelapan. Bila sampai di depan tandas, dia berhenti seketika. Satu perasaan aneh mula terasa. Katanya berbisik, "Kenapa rasa macam ada orang di dalam tandas?" Katanya, walaupun terasa berdebar, tapi dia beranikan diri. Dia masuk ke dalam tandas tu, kosong. Masa semakin suntuk, perut dia semakin sakit. Dia masuk ke salah sebuah bilik di dalam tandas. Dan di sinilah semuanya bermula. Tandas tu sunyi, terlalu sunyi. Hanya bunyi angin menghembus masuk melalui tingkap kecil dari atas. Masa dia duduk, tiba-tiba bunyi pintu tandas lain terbuka dengan perlahan
Dia kaku, darahnya berderau. Dia pasti dia masuk tandas ni berseorangan. Cuba untuk menenangkan diri, katanya mungkin angin. Sebab kalau ada orang lain yang masuk, mesti dia akan mendengar bunyi tapak kaki. Masa ni dia dah overthinking. Tiba-tiba, dari bawah celahan pintu, dia nampak sesuatu. Sepasang kaki manusia berdiri betul-betul di luar biliknya. Debaran dia menjadi-jadi. Dia berusaha untuk tidak mengeluarkan bunyi, malah dia menutup mulutnya menggunakan kedua-dua tangan sambil melihat dengan teliti sepasang kaki di luar pintu. Kaki itu tidak bergerak langsung. Sesiapa yang berada di luar pintu tidak mengeluarkan bunyi, tidak melangkah, tidak bersuara, hanya berdiri di situ sebelum sesiapa yang berada di luar tu mengetuk pintu tandasnya. Peluh dingin mengalir di dahi dia. Dia tak berani buka mulut. Ketukan tu berbunyi lagi. Diikuti dengan satu suara, "Bukalah." Itu bukan suara yang dia kenal. Dia tutup mulutnya rapat-rapat, tidak bersuara, tidak bergerak. Pada masa yang sama, ibarat sudah dirancang, lampu di dalam tandas berkelip ibarat mahu mati. Apabila ia terhidup semula, kaki itu telah hilang. Gadis tu menarik nafas lega. Mungkin semua ini hanya mainan perasaannya. Dia keluar daripada bilik kecil di tandas tu dan menghala ke pintu utama. Gadis tu kelang kabut melangkah, tetapi langkahnya terhenti bila dia melihat sesuatu yang turun dari atas siling tandas. Bukannya kaki, tetapi rambut. Rambut yang panjang, hitam pekat, jatuh menjulur ke lantai. Gadis tu terduduk, kakinya lemah. Perlahan-lahan sesuatu menjenguk dari atas siling. Wajahnya bukan manusia. Matanya hitam, bibirnya merekah, menitik daripada mulut dia darah hitam. Benda tu melihat dia sambil tersenyum dan berkata, "Seorang jaga." Dia menjerit sekuat hati, cuba untuk berdiri dan berlari keluar. Tetapi sebelum dia sempat keluar, pintu tertutup sendiri. Dia rebah semula ke lantai dan terpengsan. Hanya terbangun keesokan harinya bila para pelajar yang lain bangun untuk bersiap. Salah seorang rakan aku perasan yang pelajar ni nampak pucat. Dia pun tanya, "Kenapa muka kau ni lain macam?" Pelajar junior tu diam seketika, cuba untuk mencari alasan. Tapi akhirnya dia ceritakan semua yang berlaku malam tadi. Kawan aku, pelajar senior tu terus berubah wajah. Katanya, "Kau masuk tandas hujung tu seorang diri?" Pelajar junior tu mengangguk. Kawan aku kemudian kata, "Kau pernah dengar tak cerita pasal tandas tu?" Pelajar junior tu menggeleng. Kawan aku kemudian menceritakan kisah benar yang pernah terjadi di situ. Katanya, beberapa tahun lepas, ada seorang pelajar yang membunuh diri di dalam tandas tu. Sejak dari hari itu, ramai pelajar dengar ketukan pintu, bunyi tapak kaki, malah ada yang pernah melihat di dalam cermin bayangan pelajar tu tersenyum, seakan-akan puas hati dengan apa yang dia buat. Itulah kenapa tak ramai yang pergi ke tandas tu selepas pukul 12 malam. Mendengar kisah ini, pelajar junior tu tergamam. Dan saat itu juga, bulu romanya meremang semula. Sebab sebelum dia keluar dari tandas malam tadi, dia ada perasan sesuatu di dalam cermin. Sesuatu yang tersenyum kepadanya. Nampak seperti salah seorang pelajar yang pernah belajar di situ. Kisah ini tular di seluruh sekolah sehingga tahap pelajar junior tu tinggal di rumah makcik dia untuk seminggu. Banyak lagi lah kisah-kisah pelajar yang bertembung dengan makhluk ini. Tetapi itu adalah antara kisah yang aku rasa paling menyeramkan. Mungkin aku boleh percaya dengan apa yang berlaku kepada pelajar ini. Sebab yang membunuh diri di dalam tandas tu adalah salah seorang rakan kami.